Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua pengalaman di rujuk CCTV. Di sini saya ada sebiji CCTV sudah saya buka. Masalah CCTV ni ialah bila dibekalkan arus elektrik dia langsung tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi maksudnya tak ada bekalan elektrik. So saya banyak baiki CCTV macam ni. Masalah dia sama saja, iaitu dia punya power supply tidak membekalkan elektrik untuk kegunaan dia. So apa yang anda perlu lakukan, anda buka dari atas, buka tengah ni, dan papan litar tu berada di dalam ni sudah saya buka papan litar ni sangat mudah. Dia ada kapasitor, ada transformer, itu saja bahagian atas. Bahagian bawah ada rectifier dan satu IC So masalah yang rosak biasanya kapasitor. Sebab apa? Benda ni disambung 24 jam tanpa henti. So kapasitor bila panas jangka hayat dia sangat pendek. So kalau anda buka, anda nampak kapasitor kembung, tak payah fikir dua kali, ganti, dia boleh digunakan semula. So yang ini nampak elok macam mana? So saya guna multimeter ESR. Nampak ni ESR. So kalau ESR dia tinggi, high ESR bermaksud kapasitor itu rosak. So ada 3 biji saja, yang kecil ni tidak rosak, biasanya yang besar ni So apa anda lakukan ialah anda ukur kapasitor ni Kalau multimeter naik sampai kosong atau menghampiri kosong bermaksud dia elok. Kalau multimeter naik sedikit atau tidak bergerak, dia rosak kita ukur yang ni. Anda lihat jarum tu. Yang ni nampak jarum naik ini elok. Yang ini pula dia berada di sini. Anda nampak jarum naik sedikit saja. Nampak tu? So dia high ESR. So anda perlu gantikan kapasitor ni nilai dia ialah 4.7 microfarad 400 watt. Lepas ganti confirm boleh digunakan semula. Boleh? Selamat mencuba.